tahun selepas perjanjian Hudaibiyah dimeterai, Mekah masih berada di bawah kekuasaan Quraisy. Kaabah berdiri sebagai pusat ibadah, tetapi dipenuhi amalan jahiliah dan berhala. Damai yang dipersetujui sepatutnya menjamin keselamatan semua pihak, namun perjanjian itu akhirnya dikhianati apabila sekutu Quraisy menyerang sekutu umat Islam. Apabila laporan pelanggaran ini sampai ke Madinah, ia bukan lagi soal menunggu atau bersabar. Di bawah kepimpinan Nabi Muhammad, satu keputusan besar mula dipertimbangkan, keputusan yang akan menentukan masa depan kota Mekah. Apabila laporan pelanggaran perjanjian diterima di Madinah, perkara itu tidak diumumkan kepada umum. Ia dibawa terus ke dalam mesyuarah tertutup bersama para sahabat utama. Keadaan damai yang dipersetujui sebelum ini kini terbatal, namun tindakan tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa. Dalam perbincangan itu, Abu Bakar As-Siddiq menegaskan keperluan menjaga kestabilan dan melindungi penduduk awam daripada sebarang kekacauan. Umar Ibn Al-Khattab pula menyuarakan bahawa pelanggaran amanah tidak boleh dibiarkan berlarutan tanpa penyelesaian yang jelas. Setiap pandangan ditimbang dengan rasional, menilai kesannya terhadap Mekah dan kesucian kota itu. Di bawah kepimpinan Rasulullah, mesyuarah ini tidak bertujuan mencari kemenangan, tetapi menentukan jalan paling adil untuk memulihkan keadaan tanpa menumpahkan darah di tanah suci. Selepas semua pandangan didengar dan dipertimbangkan, mesyuarah itu sampai kepada satu kesimpulan. Pelanggaran perjanjian tidak boleh dibiarkan, namun penyelesaiannya mesti mengelakkan pertumpahan darah di kota suci. Di bawah kepimpinan Rasulullah, keputusan dibuat untuk bergerak ke Mekah dengan kekuatan yang mencukupi bagi mengawal keadaan, bukan untuk mencetuskan peperangan. Arahan diberikan dengan jelas bahawa perjalanan ini bukan bertujuan membalas dendam dan tiada pertempuran dimulakan kecuali jika diserang. Keputusan ini disokong secara kolektif oleh para sahabat, menandakan satu tindakan bersama yang berasaskan amanah, disiplin dan tanggungjawab terhadap kesucian Mekah. Selepas keputusan dimuktamadkan, persiapan dilakukan secara tersusun dan berdisiplin. Seramai 10,000 orang dihimpunkan, kekuatan terbesar umat Islam pada ketika itu. Namun pergerakan ini tidak diumumkan secara terbuka. Laluan dipilih dengan teliti dan maklumat dikawal rapi bagi mengelakkan panik serta provokasi awal. Di bawah arahan Rasulullah, tujuan perjalanan ini ditegaskan kepada semua yang terlibat, mengawal keadaan, bukan mencari pertempuran. Kekuatan besar mula bergerak dalam senyap, dengan disiplin yang tinggi dan niat yang jelas, sementara Mekah masih belum mengetahui skala sebenar pergerakan yang sedang menghampiri mereka. Perjalanan dari Madinah ke Mekah mengambil masa beberapa hari. Sepanjang laluan itu, pergerakan umat Islam tidak dapat disembunyikan sepenuhnya. Mereka terserempak dengan pengembara dan kafilah, dan dari situ, khabar mula tersebar secara berperingkat. Namun berita yang sampai ke Mekah masih kabur. Ada yang mengetahui pergerakan besar sedang berlaku, tetapi tiada siapa dapat memastikan jumlah sebenar atau niat di sebaliknya. Di pihak umat Islam, disiplin terus dikekalkan. Arahan Rasulullah dipatuhi tanpa provokasi, tanpa laungan, dan tanpa sebarang tindakan yang boleh mencetuskan pertembungan awal. Sementara itu di Mekah, ketidakpastian mula menguasai keadaan, apabila sebuah kota menunggu sesuatu yang sedang menghampiri, tetapi belum dapat ditafsirkan maksudnya. Apabila hampir dengan Mekah, tentera Islam tidak terus memasuki kota. Mereka berhenti dan berkhemah di luar Mekah. Langkah ini memberi ruang untuk menilai keadaan dan mengelakkan panik awam. Mekah kini berada dalam keadaan tegang, tetapi belum berlaku sebarang pertempuran. Di luar kota Mekah, satu pertemuan penting berlaku. Abu Sufyan melihat sendiri skala kekuatan umat Islam yang sedang berkhemah di luar kota. Realiti menjadi jelas. Mekah tidak mempunyai kekuatan atau kesatuan untuk menghadapi perang terbuka. Dalam keadaan ini, Abu Sufyan dihantar kembali ke Mekah bukan sebagai tawanan, tetapi sebagai saluran komunikasi untuk menenangkan kota. Setibanya di Mekah, Abu Sufyan menyampaikan pengumuman keselamatan kepada penduduk. Sesiapa yang berada di rumah sendiri adalah selamat. Sesiapa yang berada di Masjidil Haram adalah selamat. Sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan juga adalah selamat.
Pengumuman ini dibuat sebelum tentera Islam memasuki kota, bagi memastikan penduduk awam tidak panik dan tiada dorongan untuk melawan. Mekah ditenangkan terlebih dahulu, sebelum sebarang pergerakan seterusnya berlaku. Pada malam itu, Mekah tidak diserang. Namun kota itu juga tidak lagi berada dalam keadaan lama. Di luar tembok kota, umat Islam masih berkhemah, menunggu tanpa provokasi. Di dalam kota, penduduk Mekah kekal di rumah masing-masing, tenang tetapi berjaga-jaga. Tiada laungan perang, tiada pertumpahan darah, hanya sebuah kota yang sedang menunggu takdirnya berubah. Dan apabila fajar menyingsing, Mekah akan menyaksikan satu peristiwa yang menamatkan satu zaman dan membuka lembaran baharu dalam sejarahnya.